Rupanya gaya tunggangan Superman yang ramai ingat berasal dari Malaysia sebenarnya sudah wujud di United Kingdom lebih 70 tahun yang lalu. Ini adalah 1953 Vincent Black Shadow, motosikal legenda buatan Britain yang dianggap antara motosikal produksi terpantas di dunia pada zamannya. Dikuasakan enjin 958cc V-twin yang menghasilkan sekitar 58 kuasa kuda. Motosikal ini mampu mencapai kelajuan sekitar 125 mph atau 201 km per jam. Bayangkan ini berlaku pada awal tahun 1950-an ketika kebanyakan kereta pun tak mampu mencapai kelajuan seperti itu. Untuk mendapatkan kelajuan maksimum, penunggang akan menyarap serapat mungkin dengan motosikal bagi mengurangkan rintangan angin. Posisi inilah hari ini sering dipanggil sebagai gaya Superman. Vincent Black Shadow juga jauh mendahului zamannya dari segi teknologi. Enjinnya digunakan sebagai sebahagian daripada struktur utama motosikal bagi mengurangkan berat. Ia turut dilengkapi sistem suspension yang sangat maju untuk aero tersebut, menjadikan stabil walaupun dipandu pada kelajuan yang tinggi. Sepanjang pengeluarannya dari 1948 hingga 1955, kurang daripada 1,800 unit berjaya dihasilkan. Sebab itu hari ini Vincent Black Shadow bukan sekadar motosikal klasik, tetapi dianggap antara motosikal paling ikonik dan paling bernilai dalam sejarah dunia pemotoran.